Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah untuk siri yang pertama ini, kita akan mulakan dengan At-Tahiyatu Wat-Tarhibat. Boleh kita katakan At-Tahiyatu Wat-Tarhibat ni bermakna ucapan aluan lah. Jadi kita akan mulakan siri untuk pelajaran kafar lah, kita kata untuk UPKK lah. Walaupun mungkin tak sempat untuk habiskan untuk tahun ni, tapi boleh juga untuk persediaan untuk masa hadapan lah, insyaAllah. Jadi kita akan mulakan video ni secara percuma, insyaAllah. Kita akan postkan di page ni dan juga media sosial lain, insyaAllah, supaya ramai yang dapat manfaat dia. Baik, At-tahiyatu wat-tarhibat bermakna ucapan aluan. Jadi ucapan aluan pertama yang biasa kita gunakan ialah Assalamualaikum. Jadi Assalamualaikum. Biasanya dalam kertas peperiksaan dia tak perlu nak terjemahkanlah Assalamualaikum ni. Cumanya kita tahu Assalamualaikum ni maksudnya salam sejahtera ke atas kalian dah. Jadi jawab bila Assalamualaikum, jawabnya semua orang tahu. Jadi bila A kata Assalamualaikum, B pun jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemudian antara ucapan aluan lain yang boleh kita katakan ialah Sobahal khair. Sobahal khair bermakna terjemahan ringkasnya selamat pagi. Sobahal khair bermakna selamat pagi. Kemudian jawab dia Sobahan nur. Sobahan nur bermakna selamat pagi juga. Okey, seterusnya apa ucapan aluan lain yang ada ialah masa al khair. Masa al khair. Masa al khair boleh kita kata terjemah ringkas dia selamat petang. Selamat petang. Jadi jawab dia masa al khair, kita jawab dengan B, jawab masa an nur. Masa an nur bermakna selamat petang. Okey, kita teruskan seterusnya iaitu ahlan wah sahlan. Bila A kata ahlan wah sahlan, maksudnya selamat datang. Jadi bila dia kata ahlan wah sahlan, jadi yang cakap tu lelaki, orang tu akan bercakap dekat dia ahlan bika. B jawab ahlan bika, selamat datang juga bila dia cakap dekat lelaki. Bila orang cakap ahlan wah sahlan, selamat datang, A kata ahlan wah sahlan, dan kita nak cakap selamat datang juga kepada perempuan, kita kata ahlan biki. Selamat datang juga. Ahlan biki. Baik, kemudian selalu kita dengar orang cakap apa thank you, terima kasih. Kita boleh kata syukran. Syukran. Jadi B pun jawab afwan. B jawab afwan. Sama-sama. Okey, seterusnya yang terakhir kita boleh kata bila nak berpisah, kita kata A kata ma'assalamah. Ma'assalamah bermakna selamat jalan. Ma'assalamah bermakna selamat jalan. B pun jawab ilal liqa. Ilal liqa. Apa makna ilal liqa? Jumpa lagi. Baik, itu sahaja untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jika tuan-tuan dan puan-puan suka kepada video ni, boleh like dan share seluas-luasnya, dan juga boleh beri sumbangan kepada kami di Albi Koi Training Center untuk sebagai sokongan kepada kami untuk meneruskan projek ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.